Patutkah dia beli rumah ataupun dia sewa? Bagi saya, zaman sekarang ni anda sewa lebih berbaloi. Ada yang bagi tahu saya, rumah saya bayar tiap-tiap bulan 2,000. Tapi you punya sewa pun 2,000, apa beza dengan beli rumah? Kalau anda bayar rumah 2,000 tapi sewa, katakan you sewa bilik saja 500, you ada lebih mah. Itu yang anda perlu tahu apa nak buat. Bila masa yang sesuai betul sebenarnya untuk beli rumah? Kalau saya household income lah, maksudnya kalau suami isteri bekerja, bayaran rumah kalau boleh lah tak lebih 30%. Tak lebih 30%. Kasar. Ini gross Yes, kasar. Bosan-bosan saya tengok lah proclamation of sale banyak-banyak. Apa hal budak ni lahir 90-an, dah bankrupt dah ni, dah rumah dah kena tarik ni. 90, born 90 plus. Possible tak dia ikut orang tu? Orang tu adalah dia punya parents. Our parents selalu suruh kita beli rumah and then dia suruh beli rumah. Budak tu mau pergi beli rumah. Possible. Wow. Ada juga case macam ni. Saya sebagai ejen hartanah ada banyak cerita. Kadang-kadang saya tanya dengan customer, kenapa you nak jual? Ni saya tak nak punya. Saya dah tak boleh bayar dah. Tapi mak ayah saya yang suruh saya beli. Saya jual, you diam-diam. Tolong jual. Jual diam-diam? Ya. Sebab rumah atas nama dia. Betul. Dia punya hak lah untuk jual. Jual lah. Saya cakap, okay. Berapa harga nak jual itu je. So, diorang ni kalau beli rumah, selalunya down payment siapa bayar? Biasanya mak ayah bayar. Mak ayah bayar. So, they pocket the difference lah. No pocket difference lah. Mak ayah akan tengok harga S&P down payment macam tu lah, terus bayar lawyer. I see. Okay.